أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك. اللهم إني أسألك علما لدني ومشربا يا صافي يا وهاب يا هني. أما بعد، yang dimuliakan Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa Madrasah Ihsaniyah Bukit Anggerik, seterusnya ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tama majak syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala panjangkan lagi umur kita, Allah Taala rezekikan kita tahun ni, tahun 2026 ni. Tak kisahlah umur kita 50-an ke, 60-an ke, 70-an ke. Tahun ni kita dapat berpuasa penuh sebulan Ramadan. Dan mudah-mudahan baru-baru ni kita dapatlah malam Lailatul Qadar. Yang macam Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kan? Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kita tahu hadiah malam Lailatul Qadar ni Allah Ta'ala bagi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Umat lain tak dapat. Kan? Macam puasa ke, benda-benda lain tu banyak. Macam yang kita tahu, banyak Nabi-Nabi sekalipun, Nabi besar ni bukan Nabi biasa-biasa. Nabi Ulul Azmi kan. Nabi Musa, Nabi Ibrahim pernah minta dengan Allah Ta'ala, Ya Allah, tak apalah, aku tak jadi Nabi, aku tak jadi Rasul pun tak apa, bagi aku jadi umat Nabi Muhammad. Sebab apa? Banyak sangat keistimewaan yang Allah Ta'ala bagi pada umat Nabi Muhammad. Kan? Antara contohnya, Nabi Adam pernah tanya, Ya Allah Tuhanku, kenapa aku ni nak bertaubat kena ada tempat khusus? Kita tak kisah kita nak bertaubat dalam kereta ke, nak bertaubat dekat rumah ke, nak bertaubat dekat office. Semua tempat tu, everywhere tu, taubat kita Allah Ta'ala akan terima. Nabi Adam dulu ada tempat khusus, tak boleh bertaubat tempat yang bukan tempat khusus tadi dah. Sama juga Nabi Musa AS. Ingat lagi tak kita mengaji sebelum ni? Nabi Musa kata, sebelum adanya umat Nabi Muhammad, umat aku paling hebat. Kan? Umat aku paling ramai akan masuk syurga. Tapi bila mana datangnya umat Nabi Muhammad yang paling ramai akan masuk syurga. Dia cemburulah. Kalau kita ni, Nabi sendiri minta nak jadi umat Nabi Muhammad, ni dah berdiri dah bulu goma kan. Nabi-Nabi sendiri minta nak jadi umat Nabi Muhammad, kita jadi umat Nabi Muhammad ni tak bersyukur, tak solat, tak selawat kan. Jadi, betapa celakanya dan betapa ruginya hidup kita ni. Kan? Kita hidup sekejap je. Kan? Nabi kata setiap umat tu akan mati lebih kurang umur Nabi dia meninggal. Nabi kita meninggal pada usia 63 tahun. Lebih kurangnya. Kan? Tengok umat Nabi Isa, tengok umat Nabi Musa, tengok umat-umat Nabi Lut, Nabi Shu'aib, Nabi Zulkifli tu. Umat-umat dia tu lebih kurang dengan Nabi dia je umur. Jadi, kalau kita tengok perkembangan kita pergi perkembangan terkini sikit lah. Hari ni kita tengok benda yang Allah Ta'ala susun tu dah jadi seperti mana yang kita pernah mengaji sebelum ni lah. Kan? Ada dua pendapat. Yang pertama Syekh Al-Wahhab, dia adalah khatib ataupun imam di Masjidil Aqsa. Dia kata menjelang 2027 Israel akan tanah Palestin tu lah, Israel, tanah haram sekarang tu, akan dibebaskan ataupun akan ditakluk kembali oleh orang Islam. Dan dengan perkembangan terkini kita tengok benda tu tidak mustahil. Kan? Tu Syekh yang pertama. Syekh yang kedua yang sebut adalah Syekh Ahmad Yasin, iaitulah founder ataupun pengasas kepada Jemaah Hamas.
Kalau kita tengok sekarang, bukan 5 geng lah, banyak ni yang hentam Amerika dengan Israel kan. Kalau ikut perancangan asalnya, info ini didedahkan oleh ketua, dia bekas ketua Perisi Amerika Syarikat. Dia sebut plan asal Donald Trump adalah, ni kita share sikit lah kan. Plan asalnya adalah dia gulingkan Presiden Venezuela, iaitulah Maduro. Ni Venezuela, kalau ingat sebelum ni kita pernah sebut, Venezuela mempunyai reserve minyak terbesar di dunia. Itu nombor 1. Perancangan asal Donald Trump adalah dia nak ambil minyak Venezuela, dia nak serang Iran. Dia nak ambil minyak Iran, dia nak serang Turki. Kan? Kalau kita mengaji tentang dalam kitab tentang akhir zaman tu, fitnah akhir zaman, yang akan berlaku adalah kota Konstantinopel yang pernah dibebaskan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih akan kembali ditakluk oleh orang Eropah di akhir zaman nanti. Maknanya perancangan Donald Trump tu kenalah dengan yang kita mengaji kan. Ambil minyak Iran, dia nak takwan Turki. Dia nak ambil minyak Turki, dia nak serang Syria. Dia nak ambil minyak Syria, dia nak serang yang terakhir Mekah dan Madinah. Itu objektif asalnya. Sekarang dia tersangkut di skala 2. Kan? Dia tersangkut dekat darjah 2 ni dengan Iran. Yang kita tahu orang Iran ni, kalau kita mengaji sejarah pun, mereka ni adalah orang-orang bijak. Bahkan data statistik terkini menunjukkan lebih 80% rakyat Iran mempunyai master dan PhD. Kita SPM, budak kita pun tak pergi periksa kan. Sibuk nak buat Grab, buat Foodpanda. Ni 80% rakyat Iran mempunyai master dan PhD. Tengok menteri-menteri dia, orang-orang besar panglima angkatan tentera, semua ada PhD. PhD pula bukan mengaji dalam Iran, mereka mengaji di Amerika, mengaji di Eropah. Sangat-sangat hebat. Contohlah paling mudah, menteri luar Iran kan, Abbas Araghchi tu, sangat-sangat hebat, sangat-sangat bijak. Kita tengok tu. Bahkan kalau kita tengok, antara sahabat Nabi yang maknanya sebabkan idea dia tu menyebabkan tentera Islam menang di dalam peperangan Khandaq. Idea itu kan, kalau kita kira Nabi ni adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ketua kepada segala Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Aku ni ketua Nabi, ketua Rasul. Dah kenapa aku nak dengar pendapat orang lain kan? Tapi Nabi ni dengan sifat zuhud dan tawaduk dia tetap tanya pendapat sahabat lain. Dan antara orang yang bagi pendapat tu adalah Sulaiman Al-Farisi. Farisi ni adalah orang Parsi, ataupun sekarang kita sebut sebagai orang Iran lah. Dan sebut tentang Iran, kita tengok banyak ulama-ulama terbilang pada zaman dahulu pun adalah orang Parsi. Antaranya adalah Imam Al-Ghazali, itu orang Parsi. Imam Abu Hanifah, pengasas kepada mazhab Hanafi, orang Parsi. Imam An-Nawawi, kita mengaji kitab Al-Azkar tu kan, karangan Imam An-Nawawi, orang Parsi juga. Imam mana lagi? Imam Al-Bukhari, kitab yang paling sahih selepas Al-Quranul Karim, orang Parsi. Imam Muslim, orang Parsi juga. Hebatnya contoh Imam Bukhari ni, dia kata, tidak aku tulis satu pun hadis di dalam Sahih Bukhari melainkan sebelumnya aku solat sunat 2 rakaat. Jadi kita boleh bayang berapa ribu rakaat dia solat nak siapkan kitab Sahih Bukhari tadi. Kan? Tu hebatnya orang Parsi. Sampai ke hari ni pun kita tengok dah. Iran tu walaupun dia kena sekatan ekonomi dah berapa tahun kan, lepas pada revolusi Iran 1979, jatuhnya Muhammad Reza Shah, kan dia ada anak dia kan, Pahlavi tu, yang Amerika dan Israel pelihara. Dia bajetnya Iran yang akan jatuh paling lama pun 4 hari, tapi tak jatuh. Anak Muhammad Reza Shah tu yang Amerika dengan Israel pelihara tu tak berjaya lah naik tembok tampuk pemerintahan tertinggi Iran. Yang kita tahu pada 28 Februari kan, dekat dengan puasa tu, syahidnya pemimpin tertinggi Iran tu, Ayatollah Ali Khamenei tu, kan. Sekarang pemimpin tertinggi Iran diganti oleh anak dia. Anak dia kalau kita tengok, kalau kita lah kan, budak net lah, dia tak minat pun perang-perang ni. Walaupun masa muda dulu dia lah pernah sertai perang lah. Tapi Muhammad Said Mujtaba Khamenei sekarang tu, pemimpin tertinggi Iran, dia minat ilmu, orang yang alim lah.
benda fiqahnya dan sebagainya. Tapi bila diberi amanah, dia naik juga. Dan ada orang sebut yang walaupun ayah dia ni memerintah Iran lebih 30-40 tahun lama kan, Ayatollah Ali Khamenei ni, anak dia 4 orang lelaki tidak mempunyai sebiji rumah pun. 4 orang anak dia ni duduk rumah sewa sampai sekarang. Kita tengok masa dia meninggal tu pun, apa footage CCTV kan, 28 Februari, dia duduk dalam office, duduk dalam pejabat, pemimpin tertinggi Iran tu, tak duduk dalam bunker pun, bunker ni kan, pertahanan bawah tanah, duduk baca Al-Quranul Karim. Kita boleh bayang lah kan, di dalam bulan Ramadan. Jadi kadang kita tengok macam Iran yang kena masalah sekarang, tapi kita kena ingat, kadang nanti Allah Ta'ala tanya, memanglah nampak macam seolah-olah Iran yang sedang dalam masalah, tapi kita risau, nanti Allah Ta'ala tanya balik kita. Dulu umat Islam di Palestin, umat Islam di Iran kena masalah sedemikian, engkau buat apa? Adakah kau tolong doa ke? Kau tolong dari segi apa yang kita mampu. Dan ni ada beberapa hari lagi. Kalau siapa yang dah berjaya habiskan puasa 6, tahniah lah, kan. Kalau kita mengaji bab puasa 6 ni, dah ada beberapa pendapat lah. Antara pendapat mazhab Syafi'i sunat terus kita berpuasa sejurus selepas hari raya pertama. Yang kita tahu ada beberapa hari yang haram berpuasa, antaranya adalah hari raya Aidul Fitri, hari raya pertama haram berpuasa. Jadi mazhab Syafi'i anjurkan habis je hari raya Aidil Fitri yang pertama, hari raya kedua dan seterusnya boleh start puasa 6 di bulan Syawal. Ada pendapat menyebutkan elok berpuasa 6 tu di hujung Syawal. Sebab apa? Nak habiskan kuih raya dulu, kan? Nak habiskan penat dulu, kita berpuasa selama sebulan. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga menyebutkan makruh berpuasa 6 di bulan Syawal. Ada pendapat-pendapat lah. Jadi ulama sebut lagi, contoh kalau kita perasan dalam hadis yang lain Nabi ada sebut, barang siapa yang berpuasa 3 hari setiap bulan, maka akan diberi ganjaran sebulan berpuasa, kan. Kalau siapa jaga 3 hari berpuasa setiap bulan, contoh Isnin Khamis, kita jaga benda tu daripada bulan Januari sehinggalah habis bulan Disember, sepanjang tahun tadi kita akan dapat puasa setahun pahala puasa sunat. Tu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah barang siapa yang berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka diberi ganjaran berpuasa setahun puasa wajib. Yang tadi puasa setahun puasa sunat, ni pahala setahun puasa wajib, untuk ganjaran orang yang berpuasa sebulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal. Clear kan? Senang. Jadi tu tentang puasa 6. Jadi malam ni sebelum kita masuk tajuk baru, kita nak flashback balik. Kalau ingat sebelum ni kita mengaji tentang Nabi kita lah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaji daripada kecil, Nabi duduk rumah Halimatus Sa'diyah tu kan. Halimatus Sa'diyah sayang sangat kat Nabi ni, kan, sampai tak nak bagi. Tapi suatu hari dia takut. Dia tengok adik-beradik susuan Nabi lain datang. Ibu tengok Muhammad dah mati, dia kata. Kan, ada 2 orang, badan tinggi, badan tegak, berpakaian putih, jubahnya, serbannya, belah dada Muhammad. Sudah, dia kata, mati dah lah anak orang kan. Kalau kita babysitter lah kan, pengasuh tu yang jaga anak orang, tiba-tiba budak tadi, orang cerita mati, dada dia dibelah, kan. Bahkan ada beberapa kali, kalau ingat kita mengaji sebelum ni, dada Nabi dibelah lagi. Contohnya sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj, yang Nabi naik buruk tu kan. Bahkan dalam kitab sebut, sepanjang kejadian ataupun sepanjang diciptakan langit tu, langit hanya pernah menangis 2 kali sahaja. Kan. Yang pertama semasa, ingat lagi tak kita mengaji sebelum ni, yang Nabi Allah Yahya alaihi salam kepalanya dipenggal oleh seorang raja yang nak berkahwin dengan anak saudara dia sendiri. Sebab syariat pada zaman Nabi Allah Yahya alaihi salam tidak boleh berkahwin dengan anak saudara. Tu kali pertama langit menangis. Kali kedua langit menangis sepanjang kewujudannya adalah bila mana dipenggalnya kepala cucu kesayangan baginda Nabi SAW, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib. Kisah Sayyidina Ali itu masyhur lah.
Saya masa belajar di Mesir, saya sempat pergi ziarah kubur ataupun makam Sayyidina Husain di Masjid Sayyidina Husain lah, berhadapan dengan Masjid Al-Azhar di Mesir. Kalau siapa biasa pergi Turki, kita akan jumpa Masjid Hagia Sophia. Lepas tu tengah ni ada macam air kolam tu kan. Bertentangan dengan Masjid Hagia Sophia tu adanya Masjid Blue Mosque ataupun Masjid Biru tu. Sama juga kalau kita pergi di Kahirah Mesir, sini ada Masjid Al-Azhar, di berterusan tu adanya di sini Masjid Sayyidina Husain. Di dalamnya ada makamnya yang hanya menempatkan kepala Sayyidina Husain sahaja. Manakala badan Sayyidina Husain berada di Karbala, di Iran lah sekarang kan. Sebut tentang Sayyidina Husain pernah suatu ketika baginda Nabi SAW Sayyidina Fatimah lah, maknanya anak kesayangan Nabi tu kan. Nabi ada 3 laki-laki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah. Fatimah ni anak keempat. Zainab, Ummi Kalsum, Siti Ruqayyah. Maknanya 6 orang anak Nabi ni meninggal sebelum Nabi, dan seorang sahaja Fatimah meninggal 6 bulan setelah kewafatan baginda Nabi SAW. Dan masa tu Fatimah bagi tahu, ya Rasulullah, cucu kesayangan kau ni Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain, dia datang mengadu kepada aku. Sayyidina Husain bagi tahu dah, Ummi, kenapa atuk selalu cium Sayyidina Hasan ni berdekatan dengan pipi, dekat dengan mulut, tetapi aku ni, Sayyidina Husain kata, atuk hanya cium di kepala sahaja. Dan suatu hari di rumah Sayyidatina Fatimah dengan rumah Nabi Muhammad SAW ni ada satu macam tempat duduk. Tempat duduk tu tak ada siapa-siapa boleh duduk melainkan tuan dia sahaja. Contoh, rumah Nabi ni tempat tu tak ada orang duduk, melainkan Sayyidatina Fatimah datang rumah Nabi tu, Nabi persilakan untuk duduk dekat situ. Sama juga dengan rumah Sayyidatina Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib, ada tempat duduk khas. Dekat situ Fatimah sahaja duduk. Tapi bila mana datangnya ayah dia kesayangannya Nabi Muhammad SAW, dia persilakan ayah dia untuk duduk kat situ. Maknanya ada hubungan kasih sayang yang istimewa antara baginda Nabi Muhammad SAW dengan anak kesayangan dia Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Jadi nak sebutnya, dia kata, wahai Fatimah, pernah suatu ketika Nabi lepas solat asar lah, kan, ada satu botol kat depan ni, dalam tu ada pasir, dan tiba-tiba Nabi yang kulit, kalau kita mengaji kitab Syama'il Muhammadiyah tu karangan Imam At-Tirmizi kan, kulit Nabi ni, kalau ulama kata, kalau kita nak tengok sekarang lah, kulit orang yang paling dekat dengan kulit Nabi adalah kulit orang Syria, Humaira, maknanya putih kemerah-merahan. Kulit kita kan macam koko kan, macam coklat sikit. Kita tarik macam ni pun tak ada efek apa-apa, sama je coklat. Kalau orang yang kulit putih kemerah-merahan tu, kita tarik macam ni akan jadi warna merah. Kulit Nabi ni sampai waktu asar tu ada peristiwa yang berlaku, Nabi daripada putih tu jadi merah, macam nak marah, macam sedih kan, macam gelisah. Jadi isteri Nabi tanyalah, wahai suamiku yang tercinta, apa yang berlaku? Dia kata, Allah Ta'ala perlihatkan aku dan diberitahu oleh Sayyidina Jibril AS, sampai suatu masa nanti Sayyidina Hasan ni, kenapa aku selalu cium dia berdekatan pipi dekat dengan mulut? Sebab aku diperlihatkan dan diberitahu oleh Sayyidina Jibril AS, suatu hari nanti dia akan diracun oleh orang yang terdekat dengan dia sendiri. Dan kita tahulah orang yang racun Sayyidina Hasan tu adalah isteri dia sendiri. Kalau kita baca dalam sejarah, kenapa isteri dia tergamak untuk racun Sayyidina Hasan? Jadi kita baca balik sejarah, kita akan jumpa bila mana habisnya Khalifah Ar-Rashidin 4 tu kan, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman dengan Sayyidina Ali, naiknya selepas mesyuarat Majlis Syura kan, sahabat-sahabat mesyuarat tu, dilantiknya Sayyidina Hasan untuk jadi ketua kan, khalifah pada ketika itu. Tapi didengki oleh Muawiyah. Jadi Muawiyah buatlah begitu begini. Sayyidina Hasan pun tak nak berlakunya pertumpahan darah, bergaduh, perselisihan dan sebagainya, dia pun undurkan diri. Dan pada ketika itulah dia nak kurangkan pengaruh cucu Nabi ni, famous kan, orang mulia lagi, nasab mulia lagi. Jadi anak kepada Muawiyah yang bernama Yazid bin Muawiyah, dia offer 2 benda kepada isteri Sayyidina Hasan. Dia bagi tahu, wahai isteri kepada Sayyidina Hasan,
seandainya kau berjaya membunuh ataupun ikutlah kau nak buat macam mana, asalkan cucu kesayangan Nabi SAW ni meninggal dunia, aku bagi dua benda kepada engkau. Yang pertama, kau minta je, kau nak duit banyak mana, kau nak pangkat apa, aku akan tunaikan. Tu yang pertama, habuan dunia. Yang kedua, dia tawarkan, seandainya kau berjaya membunuh cucu kesayangan Nabi SAW ni, aku akan berkahwin dengan engkau. Dan kita tahulah dalam sejarah sebut apa yang berlaku setelah mati Sayyidina Hasan pun, dia tak dapat apa-apa pun. Kan? Sangat-sangat jahat. Tu kisah Sayyidina Hasan. Jadi Nabi kata sebab itulah Sayyidina Hasan ni aku selalu cium dia di bahagian pipi dekat dengan mulut. Manakala Sayyidina Husain ni, kenapa aku selalu kerap mencium kepalanya. Kan? Bahkan kita baca dalam sirah tu, ada Nabi duduk tengah semayang tu kan, cucu dia naik atas belakang tu. Ada Nabi duduk baca khutbah atas mimbar dia pun naik Sayyidina Hasan dengan Husain duduk main, pergi mari kan. Jadi Sayyidina Husain ni dia kata, aku diperlihatkan suatu hari nanti kepalanya akan dipenggal oleh orang-orang yang jahat tu lah. Macam kita tahulah, kita bagi intro sikit. Kisah Sayyidina Husain ni sampai satu masa bila mana Sayyidina Hasan dah tak jadi pemimpin. Jadi pada ketika itu dia duduk di Makkah Al-Mukarramah. Dan masa itu ada penduduk Kufah. Kufah sekarang berada di Iraq. Kan? Bahkan dalam Quran Allah Ta'ala sebut, orang Arab ni kalau dia jadi jahat, dia akan jadi lagi jahat daripada bangsa-bangsa ataupun orang-orang lain. Dalilnya mana? Boleh cari. Al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqa. Arab tu asyaddu tu tersangat-sangat. Kufra, kafir tu jahat lah. Macam-macam kejahatan yang boleh buat. Wa nifaqa. Dan bangsa antara yang paling munafik Allah Ta'ala sebut adalah orang Arab. Tu dalam Quran sebut kan. Jadi kita tengoklah, berlakon begitu begini last kali Sayyidina Husain dengan anak-anak dia lah, tak bawa tentera apa pun. Ada lebih kurang 72 orang. Tak ada tentera berkuda, tak ada baju besi, tak ada pedang apa pun. Bawa biasa-biasa je macam nak pergi jemputan untuk berjumpa lah, kita kata kan, nak meeting, jumpa orang je. Jadi tentera di sebelah Kufah tadi ada tak ramai pun, lebih kurang 40,000 orang. 40,000 orang bantai 72 orang. Sebab itulah berkecai. Kalau kita baca tu memang nangis lah, kan. Dan yang lagi jahatnya, bila mana kepada Sayyidina Husain dipenggal oleh salah seorang tu, kan, dicocok daripada bahagian bawah tu. Macam pejuang-pejuang kemerdekaan kita kenalah, kita baca dalam sejarah tu kan. Antaranya Tok Janggut, antaranya Haji Abdul Rahman Limbong, antaranya Datuk Bahaman, ramai tu kan. Kepala dia dicocok macam tu. Lepas tu mulut dia ni ditolak-tolak dengan pedang. Dan dia angkat, tunjuk dekat kota Madinah dengan Makkah. Kau tengok, cucu kesayangan baginda Nabi SAW kami berjaya bunuh. Maknanya dia nak bagi tahu tentera kami yang paling kuat, tentera kami yang paling terhormat. Dan kita tahulah lepas tu pun Allah Ta'ala membinasakan. Semuanya mati dalam keadaan yang mengerikan. Semua 40,000 orang. Bukan 4 orang, bukan 40 orang, bukan 4,000 orang. 40,000 orang. Allah Ta'ala balas balik. Boleh baca. Sejarah tu sangat-sangat menarik. Kan? Tu serba sedikit tentang cucu kesayangan baginda Nabi SAW. Hari ni kita nak masuk cerita sedih lah. Kan? Jadi antara wahyu ataupun ayat Al-Quranul Karim yang terakhir yang turun. Macam yang kita tahu, Al-Quran ada 30 juzuk. Diturunkan selama lebih kurang 23 tahun kan. Antara wahyu yang terakhir adalah ayat ni lah, yang kita nak baca ni di dalam surah Al-Ma'idah juzuk yang ke-6 ayat yang ke-3. Juzuk yang ke-6 Al-Ma'idah ayat yang ke-3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Kalau kita mengaji tafsir ataupun ulum tafsir kan, dalam-dalam ataupun asbabun nuzul, kita akan jumpa antara sebab turunnya ayat ni adalah ni antara wahyu yang terakhir.
Dan antara ulama besar dalam ilmu tafsir ni adalah sepupu kesayangan baginda Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni dia anak kepada Sayyidina Abbas lah, kan pakcik Nabi tu. Jadi bila mana turunnya ayat ni, al-yawma akmaltu lakum, dalam tafsir ni, al-yawma akmaltu lakum, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku sempurnakan nikmat-nikmatku bagimu, dan telah aku redakan Islam sebagai agamamu. Bila mana turunnya ayat ni, antara orang yang pertama yang faham apa maksud besar di sebalik ayat yang turunnya adalah sepupu kesayangan baginda Nabi SAW tadi, Sayyidina Abbas. Dia faham dah, dia kata ayat ni dah turun dah. Maknanya tak lama lagi mungkin Nabi akan wafat. Dia dah faham dah, kan. Jadi bila mana turunnya ayat ni, sahabat-sahabat lain tak perasan lagi. Lepas 2-3 bulan Nabi dah tak ada, baru dia perasan, kan. Jadi turunnya ayat ni ada benda-benda yang luar biasa lah. Antara contoh ulama sebut, antara benda yang luar biasa yang berlaku pada tahun terakhir sebelum Nabi meninggal dunia, kan. Nabi meninggal dunia pada 10 Hijrah, kan. Antaranya adalah pada tahun ke-7 Hijrah tu, masa tu Nabi duduk di Madinah Al-Munawwarah. Nabi duduk di Madinah. Kalau kita mengaji sejarah ataupun sirah, kita akan jumpa ada lebih kurang 3 ke 4 puak ataupun 3 ke 4 kaum ras, kan, Yahudi yang duduk di Madinah. Mereka yang kawal ekonomi, mereka yang kawal kemasyhuran, populariti dalam masyarakat. Macam hari ni lah kita tengok siapa yang pegang Facebook, Instagram, Thread, kan, YouTube, siapa yang pegang? Semua Yahudi. Ekonomi, bank dunia ni dimiliki oleh bank dunia, IMF, kan, Federal Reserve tu. Semua Yahudi pegang. Sama juga pada ketika itu di bumi Madinah sekalipun. Antaranya ada Bani Qainuqa, ada Bani Quraizah, ada Bani Nadir, dan ada Bani Khaybar. Dan pada ketika itu mereka nak buat majlis makan. Kalau kita majlis ramah mesra Aidilfitri ke apa, kan, majlis raya lah. Jadi dia datang, dia tanya kepada baginda Nabi SAW, "Ya Muhammad, apakah makanan kegemaran engkau?" Ni kisah ni semua orang tahu. Jadi kita dengar balik ni, nak ingat balik je, kan. Ni kisah Raja Satu ni, semua orang tahu. Jadi makanan kegemaran aku, Nabi beritahu, adalah kaki kambing di sebelah kanan di bahagian hadapan. Itu makanan kegemaran Nabi. Jadi Yahudi tadi dengar, okey dia kata. Jadi pada hari kejadian tu, Yahudi tadi terdiri daripada seorang wanita. Jahatlah. Kalau kita tengok kisah Nabi-Nabi sebelum ni pun yang mati mengerikan. Nabi Yahya, Nabi Zulkifli, Nabi mana lagi? Mastermind yang jahatnya selalunya adalah perempuan. Kan, jahatlah. Jadi perempuan Yahudi tadi, dia bubuh racun yang paling kuat pada zaman itu dalam daging kambing yang Nabi akan makan. Agak-agak kalau kita mati, kalau kita makan mati tak agak-agak, kan? Memang mati awal lah kita. Jadi pada ketika itu, seorang sahabat ni, dia pergi juga dalam majlis tadi. Jadi sebelum sempat Nabi makan, dia dah try dulu. Dia try makan, dan sahabat tadi syahid ataupun meninggal dunia di tempat kejadian. Tak sempat nak minum air, tak sempat nak makan dessert, tak sempat. Makan kambing tadi, first task tu habis, meninggal dunia di tempat kejadian. Nak kata kuat tak kuat racun tadi, kan? Jadi Nabi pun makan. Ada 2 riwayat. Satu riwayat kata Nabi sempat kunyah daging tadi, kan? Dan satu riwayat tadi kata bila mana Nabi masukkan je dalam mulut, Allah Ta'ala mengutuskan Malaikat Jibril AS untuk selamatkan Nabi. Dan Malaikat Jibril AS beritahu, "Ya Muhammad, daging yang kau makan tu adanya racun. Jadi kau kena keluarkan daripada mulut kau secepat yang mungkin lah." Jadi apa yang berlaku, riwayat yang kedua sebut Nabi tak sempat kunyah lah. Nabi masuk je dan Nabi kehek balik lah, ataupun buat keluar balik daripada mulut. Jadi bila mana berlaku macam tu, orang tanyalah kat perempuan Yahudi tadi, kenapa? Kan, kenapa kau nak racun Muhammad, kan? Dia tak ada buat salah apa pun kat kau. Dia kata, aku nak test. Sebab mengikut apa yang dalam kitab aku sebut, seandainya dia benar-benar utusan Tuhan ataupun seorang Nabi, dia tidak akan mati. Maknanya benda tu betul-betul berlaku, Nabi terselamat dan Nabi tidak meninggal dunia. Dan tentang ni pun, kalau kita mengaji sebelum ni, ingat tak dulu Sulaiman Al-Farisi ni, ayah dia adalah ulama, ahli kitab lah, ahli kita, kan, orang yang mengajar orang lain daripada kulit ke kulit.
Tapi Sulaiman Al-Farisi ni, ayah dia ni, dia ada sepelek juga kan. Ada muka surat dekat banyak-banyak tu, muka surat yang tengah tu ditutup. Kalau kita selotip ataupun gam lah kan, tak boleh buka. Dia kata, aku daripada kecil aku nak tahu apa isi kandungan yang ayah dia tutup, tak pernah mengajar orang lain tu. Dia bermimpi, dia ada ni lah, dapat macam dia rasa macam dia nak buka sangat. Suatu hari dia tidur malam, terbangun di tengah malam, dan Sulaiman Al-Farisi dia buka muka surat yang ayah dia tak buka, dan ayah dia tak mengajar kat orang ramai. Mudah faham dia, isi kandungannya adalah min ba'di ismuhu Ahmad, nanti akan datang seorang nabi akhir zaman yang bernama Muhammad. Lepas daripada tu kan, Sulaiman Al-Farisi ni pada ketika itu, seandainya ayah dia meninggal dunia, dialah yang akan jadi ketua dekat situ, dekat Parsi lah kan, dekat Iran sekarang. Jadi dia tinggalkan semua kehormatan, kemasyhuran, harta, pangkat, semua dia tinggal. Dia berjalan kaki seorang diri sampailah di Madinah. Tengah jalan tu sampai kena colek dengan orang kan, kita baca dalam sejarah. Jadi sampai di Madinah tu, dia tengok, dia kata dalam kitab yang ayah aku ajar ada beberapa tanda yang kalau betul-betul seorang ni adalah Nabi akhir zaman, dia ada tanda. Hari pertama Sulaiman Al-Farisi dia beli buah tangan lah, kalau kita buah anggur ke apa beli, dia pun datang, dia duduk. Jadi sampai-sampai tu dia bagi tahu, wahai inilah ya Muhammad, ni aku ada nak bagi makanan kepada engkau. Jadi Nabi pun tanyalah, ni apa ni? Dia kata ni sedekah. Jadi Nabi kata, aku tak makan sedekah. Jadi Nabi pun bagi kepada sahabat-sahabat dia. Yang kita mengaji sebelum ni, Nabi ni ada sahabat Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ni sahabat Nabi yang tidak bekerja. Ada lebih kurang 7 ke 80 orang. Ahlus Suffah ni ketua dia adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang meriwayatkan lebih daripada 1 juta hadis. Tu yang sampai kepada kita, yang tak sampai mungkin lagi banyak. Kan? Jadi Nabi pun bagi makan buah tadi. Hari kedua Sulaiman Al-Farisi datang lagi. Kali ni dia bawa buah lagi. Jadi dia bagi kepada Nabi. Nabi bertanya, ni apa? Jadi dia berkata, ya Muhammad, ni adalah hadiah. Jadi dia dengar Nabi Sulaiman Al-Farisi kata hadiah, barulah Nabi ambil makanan tadi, dan Nabi ajak Ahlus Suffah, sahabat-sahabat Nabi tadi, untuk makan sekali. Jadi Sulaiman Al-Farisi kata, ni betul lah. Tanda pertama yang seorang tu adalah Nabi akhir zaman, dia tidak makan sedekah. Tanda kedua adalah hadiah tadi, dia akan makan lah. Kan? Jadi betul, lepas pada tu Sulaiman Al-Farisi memang ikut betul-betul baginda Nabi SAW. Dan sebut tentang racun tu, kalau kita ingat, ada seorang panglima tentera Islam yang tidak pernah kalah. Dia adalah Sayyidina Khalid bin Walid. Sayyidina Khalid Al-Walid ni, kubur dia sekarang ada di Syria. Sayyidina Khalid Al-Walid ni pernah dia pergi macam perhimpunan geng-geng askar lah. Kalau kita geng-geng askar, tentera salib semua ada, dengan geng-geng kafir. Lepas tu ada seorang wanita perempuan buat keluar arak yang paling kuat. Arak pula dah. Dia buat keluar racun yang paling kuat. Jadi Sayyidina Khalid kata, ni racun ke? Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia minum racun tadi sehingga habis licin, tak mati pun. Tu Sayyidina Khalid Al-Walid, tawakal yang sangat-sangat tinggi. Kalau kita perasan, kita baca ayat 1000 dinar kan, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertawakal, yang serah 100% kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, fahuwa hasbuh tu. Barang siapa, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, barang siapa yang berserah sepenuhnya kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka cukuplah Allah baginya. Dan kita tahu spesialnya Khalid Al-Walid ni, kalau kita perasan sebelum dia masuk Islam, dia antara mastermind yang menyebabkan tentera Islam, kita kata kalah lah kan, hampir kalah di dalam peperangan Uhud. Tu sebab dia adalah Khalid Al-Walid. Lepas Khalid Al-Walid masuk, kita tengok banyak Islam selalu menang. Azan dah. InsyaAllah di pengajian yang akan datang kita akan sebut baginda Nabi SAW. Nabi pada tahun-tahun terakhir sebelum Nabi meninggal, antara benda yang rare yang Nabi buat, selalunya Nabi iktikaf 10 malam terakhir sahaja. Bila mana tahun terakhir, tahun ke-63 sebelum Nabi wafat, Nabi iktikaf 20 hari 20 malam. Ekstra lah kan. Dan luar kebiasaan lagi, contoh Nabi selalunya setiap tahun Nabi akan sembelih 2 ekor kambing. Seekor kambing Nabi sembelih bismillah untuk
keluarga Nabi Muhammad SAW. Kedua, Nabi akan sembelih Bismillahirrahmanirrahim untuk umat Nabi Muhammad. Nampak tak Nabi betapa sayangnya kepada kita? Kita je lupa nak selawat kepada Nabi. Dan kalau ingat sebelum ni kita pernah mengaji, semua Nabi-Nabi telah gunakan kota khas doa. Nabi-Nabi ni ada kota khas. Nabi Sulaiman minta untuk jadi raja yang paling kaya atas muka bumi. Banyak lagi Nabi-Nabi lain semua dah guna dah doa kota khas. Nabi Muhammad tak guna. Jadi Nabi Ibrahim AS pernah tanya Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, kenapa engkau tak guna doa kota khas tu?" Dia kata, "Aku nak gunakan untuk selamatkan umat aku seramai yang mungkin di akhirat kelak daripada masuk ke dalam neraka Jahannam." Sayangnya Nabi kepada kita kan. Jadi insya-Allah lah ada rezeki dan umur yang panjang, kita akan sambung di pengajian yang akan datang. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلم التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.